การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่ การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568 Bagi hawe malah. Ini kita mau dengar bagi hawe malah. Dah. Lagu manu hawe malah ni. Dah. Hawe malah ni ia seorang anak muda. Dah. Umur 18 apa 20 lebih dah lah. Dah, 22, 23 lah tak. Dah. Hawe malah ni. Ya. Malah tak ke mana hawe malah ni. Nak makan nasi poyo tak jangan buat kena mek dia lah dok. Nak buat lah nasi tak depan dia aci boleh malah ya saat ni tu. Nak mek dia suak lagi. Nak yak tu ya malah. Dah. Malah tak tu, malah sungguh-sungguh tak ada buat apa hari-hari kau duduk tidur main rumah dia itu. Dah, kalau tak duduk tidur main je lah. Dah. Tak sesuai buat apa dia tak buat. Dah. Dia tak buat perkara, tapi dalam malah tak ni dia tu. Dah. Ya ada lah saka hak mula caya video tu. Dah bisa badik sebilah. Caya video. Dah. Tak ada apa ya. Kalau lain satu tak nyewa perkara hawe malah ni. Dah. Ada bisa badik tu kan kau duk gosok asah tu. Satu saya anjing. Dah. Bisa ya tu dikelik dah. Hawe malah ni. Dah. Ya, saya sungguh bisa ya tu tak awil orang cuma langsung bisa badik ya dah. Dah. Kalau lusuk ya nak gimana ya selik lah bisa badik ya tu ke. Dah. Malah sungguh-sungguh ya kalau tak ada kena oyak. Malah dia saat ni tu dia nak makan wasta tak jaga hak. Nah, dia jangan tidur nganggo mulut, wi wasta luruh masuk di mulut dia. Wah. Nah ya atas malah. Tak tu na malah dia huwe ni. Dah. Tapi nya malah dia saat ni tu duduk rumah mari 23 tahun dah ni. Habis gamuk adik ke tua rumah ni dah. Pakai sorak apa dia buat gimana ngawe malah ni kalau kita dak kira lagi tak ada jalan nampak dah mek dia ngawe dia produk sorak lah dah dia je mari kata janganlah kita ni paksa dah tak ada orang nak buat dah dah kita kena mak tu baik wiyogi lah nak hidup ke mana kalau nak hingga malah dia dah buk nampak dia sem sorak pisah hamba awe malah ni hamba kelek dah. Tapi jatuh hari tu, wak ngasungguh lah. Orang tua dia pun, mek yang ngawe dia ni pun. Dah. Hamak hawe ni tu, ya tahu mungkin lah kami tak ambuh rodimu ni. Giduk lah mana-mana, aku tak ada nak sem nanuk ke siapa, wig di murah. Mungkin cari makan SD lah, besar. Dah. Paksa hawe malah saat ni pun. Dah. Yang kepaksa saat ni tu. Dah. Habis gamuk dia pun. Buku saya lah. Dah. Dalam buku saya baju galah lagi ambil bisa selek pinggir dah belai jalan mata ni tai lah kena hambak tu buat luar rumah dah tu po ke tua dia po habis ti juga muka hambak anak jatuh tu buat luar rumah ni kira senang main dah hawe malah pun jalan gila ya tak aku ni nak pergi ke mana ya tak dunia ni luas sangat ya tak. Dia biar lagi boy tu ya rasa tak letih ramai ko ni. Beradu lu style dah. Beradu duk nyana di mi kayu. Beradu mi ke. Tak nak buat gimana. Nah. Ya do itu ke. Puah-puah duk tu. Nah, dia cabut bisa badik ya. Ada tengok bisa badik yang pergi ada cokai itulah
Tu duk nyana di humi kayu dah Allah lek pani kayu tu. Dah. Duk tengok cokan kat ni tu. Sulah lagi nu pulaknya. Nah. Ada menyamung. Dah, menyamung ni lagu mana? Menyamung ni bahasa amik di tuwe dah. Ada menyamung saat ni tu gim sambung rapah amik tali tekok anak orang kayo dah. Rapah amik saat ni tu. Moga tali tekok mah berat 4-5 kok ni kaya tamada pia-pia tengok telio dah. Sambung saat ni tu pun senyoh amik tali tekok anak orang kaya saat ni tu lari dah. Lari mari betul dekat dengan Pak Hawan Malah dok saat ni tu. Ya sepak kau ubah. Pocok dengan bisa badai Hawan Malah dok wak dok tengok ni tu. Hawan Malah ni kah. Dah pucak kesi dah tu dah. Ya tak berani Hawan Malah ni. Hayak ya tak biasa itu pun ngak orang. Dah. Tapi tak ada arah dengan asyik saat ni tu. Orang menyambung saat ni tu pocok. Kena ditakati bomolek. Mati situ. Bodok setaka. Bunyi sorok orang ramah lah. Wawih mari. Mari tengok. Hawan Malah. Bisa Hawan Malah pocok di si menyambung saat ni tu. Dalam tangi saat ni dia pergi mah lagi. Hawan Malah nak ketak gegar saat ni pun tengok orang mari tu kaya kejut dah. Tapi dia ramai tu. Mujur lah ya tu. Temunga itu. Ngademo ni ya tu. Ni sim nyamung saat ni tu sambung tadi tekok anak dia ya tu. Temunga Hawan Malah pun lagu tu kak. Kecek besar lalu lah kata ya gomornya nyamung lah. Dah. Sebab wak nyamung ni kena dia tikai mati ni. Dah mau pun bakal mujur lah. Dah. Nyamung hadap sambung orang seumur ni mati. Dah. Orang kaya saat ni pun tanya lah Hawan Malah saat ni. Dah. Kata Pak Remo ni nak pergi ke mana ni? Boleh mai temu kok ni. Dah. Hawan Malah kata ambo ni orang berjalan ni tak cari peluang lah kata. Dah. Cari jodoh ada tempat duk boleh duk mana nak duk lah ya ambo ni. Dah. Tahu nak gimana kat lagi apa ya tu. Tinggal halaman kampung lagi ni. Dah. Lalu tu dia motor saat ni tu ajaklah Hawan Malah saat ni tu. Gi rumah ya kalau itu gini lah ya tahu ni pun nak gelak dah ya tu. Dah. Gi rumah pak cik ya tu. Hidup rumah lalu les malam ya tu. Mau basuh nak jamu kok nasi sepria dah. We kok orang hak tolong anak dia ni boleh maklek ni dah. Moga bu mah 4-5 kok dah. Kaya beratus ribu dah. Dah. Dia pun jalan turut orang kaya tak ni lah. Dah. Di rumah dia kok. Nyehide ni mungkin tamada lah. Dah kaya biasa lah. Dah. Mengamalkan dia mewah lah muka dia buat orang dah. Dah. Dia pun sipai makan nasi apa gak. Masuk nak tidur gak. Dah. Laki bini saat ni tu pun. Enggak ada nak tino. Dah. Sorak kira lah kata kita ni lagu mana. Anak pun besok kena menyambung duk sambung tengah jalan dah. Rumah kita pun tak ada orang. Dah. Tapi Hawan ni dia berani. Duk berlawan nyam-nyamung sampai boleh tikai dia mati nyamung. Ya duk kosan aku bini dia. Dah. Bini dia pun, aku pun tahu nak gamuk juga lah ya terdatak. Nah. Tapi tak tahu lah kalau teramu tanya dia tengok. Kalau dia setuju aku tak ada apa. Tanya anakku setuju kalau kita nak kira cara. Balik mek dia pun. Bo kata cerah pagi kawe. Nemo apa bakal mengidai lah dah. Dengan kemewahnya zaman dulu ni pagi-pagi dah.
Ada dengan ubi rubuh, pisang rubuh, nasi pulut. Macam-macam lah dia buat hidangnya saat ni tu. Dah. Moga awak malah ni budi lah dengan dia ni. Dah. Belah-belah duk makan nasi pagi saat ni tu. Dah. Nasi pagi gitu ni ya lagu tu lah ubi rubuh, pisang rubuh apa tu humor lah dah. Duk makan belah-belah lagi dah. Ada dengan kopi dah. Halik orang kaya tu rumah ni pun tanya lah. Awak tak ada rasa nak bining lagi ke? Awak malah ya wow kalau ada orang nak omong nak lah tapi mak orang payah tak ada apa kara mak ni. Ada bisa badik sebelah ni ya maknya. Nah, Malik orang kaya saat ni kata, kami tak kisahlah ada tak ada apa tapi wak dengan awak ni salah satu orang berani dah. Tolong kami ni kaya mudah dah. Dah. Kami dah nak tina ni ada ke setuju? Tanya orang malah. Orang malah pun ada malah ingat dah. Boleh dia pakai hidang nasi lagu ni pula tak. Ada apa-apa lah ya aku. Dah. Lalu tu orang malah pun sanggup nak nikah dengan anak orang kaya saat ni. Dah. Nikah lagi kalau tidur makan bangun bulan-bulan ni. Dah. Balik tok tua apa orang kaya saat ni tanya. Tak pak kita ni nak kerja apa ni? Moga orang kaya okey ada saja buat kerja ada reti ada. Waktu buat ni lah dah. Tok tua ya apa tawalah ada kerja itu kerja ni gitu gini. Awak malah dia pun fikir sekat dia tak aku ni kalau buat gua lah tak ada jalan dah ya tak. So, apa anak seni sikit ku, ya tak? Pegang lembu, ya tak? Pegang lembu, tak ada nak buat apa, ya tak? Kau ada tidur pakai kayu. Ada pasta, tidur pasta. Kalau pasta lu masuk mulut lah, okay? Ini fikir dia, awak malah ni. Lalu tu, ya sanggup dengan tok tua, ya tak gini, ya tak awak. Awak ni, tak apalah awak pergi pegang lembu, ya tak? Sanggup. Apabila sanggup pegang lembu ni tu tak apalah ibu lembu dia mau lepas dah. Tapi tok tua ya pun higak lah anak jatah tu molek 3 tahun lah. Siapa umur dah lah lembu tengah nak masuk isi. Weh malah pegang. Malah apa? Muka malah. Ambil lembu pocok ke duk situ, dauk situ dah. Siap dah. Duk gila mau masak 3-4 bulan dah kak. Biasa kan lembu dia umur 3-4 tahun nak masuk isi ni dia duk sapa rupuk sapa upai kak. Dah makan kini seumur makan sapa ni 3-4 bulan boleh jual dah lah. Patut tua ya apa? Tanyalah weh malah atau weh. Lembu hak wan dah perak tu gemuk dah kacak asal nak kita tengok ni. Rasa nak boleh jual dah tu. Gaduh salah weh malah ni. Dah. Lembu ya dah perak tak ada dah alai. Ai pun tak ada pergi makan. Buat 3-4 bulan ni tahu nak buat ke mana lah dia. Dah. Ada mai kerak peleting buluh buat turun dalam air itu. Dah buat tua. Buat kerak peleting buluh semua mengetahui lembu buat turun dalam air ni buat terik ni. Mau naik mari tua tengok gemuk sungguh lah lembu. Nah. Tapi buat terbelakang tua yang kelek ni kak. Nak janji nak jual lah. Lembu ni mapo. Ya wayak kata tua ya ta weh lembu mapo lah ya ta lembu kita kena apa ya ta mapo. Pawe ya ta sidah apa nak guna ya ta tak apa saya bimbang ya ta. Lembu sungguh ta lembu mapo tapi boleh jual ya ta boleh buat duit ya ta. Tak apa weh lapor dia ya ta. Ya paksa lah aku nak buat ke mana ni. Dah. Pegang lembu tak tua cik mapo ni mu tak tua sungguh lah.
Ya pun dek gelisah nu wak lagu mana ya tak kenapa kena lari dah ya tak. Tak ada jalan dah napa. Kacau dek sini lagi napa. Orang kaya ni muih tu. Pada dia muda itu baik pergi dulu ya tak. Ya wahai dah. Oh ya pun si pelapa jemo lule wikring molek ka. Dah. Bawa tu lule kering tu. Ya poyak lah tak tua yang bini ya ni. Kata yang nak jual bulai. Dah. Padahal dia dok nak lari dah. Dah. Oh ya apa? Sipai glulong bulai ambil juga ikat gapo kan kana bulai lah. Dah. Kana bulai berjalan gitu. Nak tak bulai waktu saya juga. Dah. Kanda-kanda pula ye sampai dipakai besar tak ni tu. Nah. Mudah-mudah kata apa juga lah. Kata dah. Gelak. Bo kata gelak atau kuning wak aku mana. Nak apa boleh tidur bawa ke imam nate bekai lagi ya tu. Makai tak ada pasal ya tu. Nah, duduk di tepi jalan tu. Dia pun lengok nak tengok. Kenapa nak dia tempat kayu ni? Dia takut pada dia penjaga ni. Dia kata, nak tak boleh bawa, takut heret di muka. Apa nak pakai agak boleh ni pun? Ya apa? Lepas aja tali nak di tempat kayu kak. Kagak boleh nak ikat pun sudah siap. Ya pun nak duduk di tak dah. Dah besar lah. Dah. Boleh lah buat nak miana nak selain tu. Dah. Ya nak duduk detah. Duduk detah tak ada lama kali dia. Bobo nak selain. Setahun punya seorang orang. Dua orang. Dua tiga orang lah. Mari. Duduk bawah pakayu. Duk bawah pakayu tu buat tu baik buku sel lah. Banyaklah buku sel. Dalam buku sel tu udah berlaku dengan tali tangan mah cicing mah duit perak gapo tali kenek caping tak caping udah berlaku sebuah-sebuah bagi harga-harga lah dah. Dengan cicing mah tu beli apa lah. Duk bagi buat dia. Kacau pada dia. Mujo atau nyamuk malam ni dah boleh banyak. Orang zaman itu ni pasal nyamuk kat rumah itulah dah. Nyamuk ni bahasa saya panggil plon. Dah con pun bah. Dah. Dak bagilah musa kusa. Tengah dak bagi sedak tu kak. Awen malas ni. Nyegi sinjah tali ya grup gedong jatuh pulai tengah pak modok bagi apa orang nyamung je kejuk tak tahu kapo tak ni lari tak ada kira apa dia lari jidah tu kak awen malah ni podok tengok berkali tak mari dah dia ni ya posipai turun turun ke kau tali tangi cicing gapo hak demo samu hak ni boh dalam buku saya ta trek ni tak ada apa lah aku ya tak ambil bagi hak orang nyamung sak ni tu tinggal situ dengan kejuk lulai jatuh kejuk lagi tu kak ya pun sipai kelek rumah dia lah rumah bininya tu buat kata dia jual lulai kelek siapa rumah kak. Tentu tanya lah atau kena kelek dah ni. Jual bulai dah weh. Nah. Bawa tu baik. Ngah cicing mata apa tu baik. Kata bawa kelek duit saja itu bawa kelek bagi terlalu bagilah duit cicing bini ya. Dari tali tangan bini ya tali tegak bola. Balai tak tua apa natu kuningnya panam nego sungguh. Boleh lemu saja ni ya pergi wak nego sampai boleh tali tangi cicing jadi tekok.
Balik tu tua ya ni po. Hawe malah po. Hawa ada wak baik tak tua sak nikah. Tak ada apa dah lah. Ada pergi pula ke. Nah. Moga boleh duit banyak. Kita tua punya saya. Taknya suruh lah kerjanya. Dah. Kodok pergi ke. Dengan kelamuk sak ni tu. Hawe malah ni pun tak buat kerja pula dah. Ada apa? Balik tak tua pun sorak kira pula dah. Kata, lagu mana kita ni? Hawe malah kita ni. Hawe kita ni, natu kita ni. Dah. Nampak dia ni kerja lain apa tak nak karak. Kok kebun pun tak mau pergi. Merah lembu pun tak ada gidah lah ni. Nampak dia bijak pandai sungguhnya. Negor lah. Dah. Apa bila jadi lagu tu tok tua dia pun tanya lah. Wai. Gini lah wai. Kalau ayah ni, kalau wai ni modal mungkin menega nak buat kita. Kalau tak mau pergi menega, kita kena buat kerja rumah. Awak malah tak siap dah laku. Kalau lah sanggup kerja di rumah, kena nak pergi pegang mu pengadi, aku malah ya tak. Kalau lah kena nak pergi buat kebun, siap ya tak aku. Tak nak jalan lah ya tak nampak. Nampak kena gira ya tak ledek rasa ni ku. Dia apa tak apa lah kalau you nak modal ke, tak apa mau game nego. Dah. Ni royak tok tua ya. Tok tua ya apa si pemik duit pitih lah. Duit kat dia ni. Dah. Ambil duit pitih duit kat dia ke. Dah. Apa kata duit tu. Boleh duit pitih ya si ambil ge lah. Kita ya pun duk mikir kata ngah duit so ni cuba jadi sungguh kata. Orang tak kena jadi kena ngah duit pitih ni. Ya pun duk bunyi lagu tu duk berjalan duk bunyi duit cuba jadi. Duit cuba jadi. Duit cuba jadi duk make duit tu makan boleh. Dah. Duk berjalan duk jalan kok negeri urang dah lah. Duk jalan dari tepi kota raja tu. Kota raja ni kata, aku dengar duit orang ni. Duit subuh jadi, duit subuh jadi ni. Secara mana dengan lu kata. Orang malah kat ni tu. Ya malah duk menahang itu. Bo kata ya lapar ya ambil duit tak tua ya saat ni suruh awak nego tu beli makan. Moga modal banyak. Duit subuh jadi tu. Raja awak dengan raja saat ni tu berciring. Suruh gunaik dia lah. Dah. Suruh gunaik dia saat ni tu. Nah, dipanggil awak malah masuk. Dipanggil awak malah masuk saat ni tu. Raja tanya lah. Kata, mudahlah hang kata duit subuh jadi ni sungguh okey. Ya tak sungguh. Orang tak kena jadi kena kata. Ikut ni apa boleh berlaku duit ni subuh jadi. Yo ayak raja lagu tu. Raja kata sungguh ke dak mudah ayak ni. Kalau lah tak sungguh turut mun kata aku nak kerak kau. Wei malah ni pun tak sungguh. Ya, dia kaca sungguh itu. Kalau itu aja tak gini lah. Kalau lah mu supaya berkata sungguh, aku nak menikah dengan anakku ya tak. Orang malah tu kejut besar. Semua menikah dengan anak raja. Ada apa ya tak kena tatang aku malah yang ada. Nikah dengan raja ada saja aku. Tak ya tak. Bo kata menikah dengan anak raja tu tak ada boleh duduk sekali pun kedok lah nikah saja. Lepas tu raja tu kata ginilah kalau dah duit semua jadi kata
raja with duit dia sebako tu. Dah. Mu ambil duit sebako ni hidup di pula. So guna ya gesta. Dah. So tentera ya gesta ambil hawan malah hidup di pula ya tak. Kena tak mu di pula pas mu wi anakku perut besar. Enggak mengetahui sebuah jadi. Padahal raja benci dengan ya dak menahan duit semua jadi. Dia nak kat parlimen itu benci dengan dia raja. Lepas tu dia nak tahu tak setara mana hawan malah ni. Duit semua jadi. Duit sebako dia hatta hawan malah hidup di pula. Apa dengan syarat kena wakwi anak dia perut besar. Tu dah. Siap lah. Aku tak ni mati. Hidup di pula ni sebab. Ya malah dok fikir tak siap aku ni. Kalau lah tak anak raja tak perut besar dengan aku. Kelek lagi sampai masuk kena kerak kepala. Nak buat lagu mana dia kata aku ni. Aku dah fikir. Tapi kok dia nak minta apa lah. Raja jangan belakang. Saya. Jangan ya kelek. Dah. Dia nak suruh tahan waktu ni. Dia dah pula. Tak ada apa. Kedok nanti makan tidur bangun itu. Bila-bila dah tidur bangun hari-hari. Dia dah mikir. Fikir juga ya tak nak buat lagu mana. Kata. Ya tak nak terang. Ya apa terang. Mula tu. Duk pula cocok-cocok. Kelek kepah buat tali tangis. Tak kelek bini ya. Demo apa buat kelek lagi. Bini ya apa. Buat sampai salam lagi. Tak laki dia. Dah main lagu tu. Jatuh hari tu. Dia dengar dia ada kutik kelek kepah. Kelek itu saat itu. Dia tengok satu kulit kepah saat itu. Gonggang oleh dalam. Ya apa. Dah hantar kulit kepah kulit je bini dia dengan acak-acak kali tu. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Macam-macam dia. Dia apa. Bila-bila tu dia arah tertera saat ni tu. Dah. Suruh pakak buat kepah yang besar. Kecah-kecah. Buat itulah Huaisang tu lah. Dah. Kalau kau patah ada lah aku lah. Dah. Ya buat sepogone tu besar. Buat besar anu. Besar ya boleh masuk duk dalam. Buat besar tu kan. Dia apa? Buat pintu masuk pop juruh. Dah. Lepas tu dia arah pula kok. Tahan dia saat ni tu. Ada tunggu kali dengan dia saat ni tu. Dia kata apabila satu masa ni mu kena hatta klik gondai ni. Gondai lah mudah dah. Hatta klik ni bawa masuk le bilik biniku dari kota ya ta. Jangan buka mana-mana. Tidak punah. Tapi sama tara tu aku nak masuk keluar kata. Duk dalam bilik ku ni. Dah. Ya rahsia royak aku orang dapur so cedek wah kayu gapo tok dalam bilik dia. Yak mene dia pandai. Dah. Bo kata bo hak gunik dia bo masuk wah kayu tok dalam bilik dia gapo siap. Dah. Dia ambil masuk oleh itu posiak sampai periak tahan po sampai periak arah dah ni dah tahan ya tu arah ambil kecah besar saat ni hak buat dengan kayu tepek dengan temaga subuh-subuh molek lah kecah ya buat tu dah bingit-ingit potiru sepah dah lelak tu lah dah kecah berduri-berduri tu dah bawa kelek je dari kota. Raja tengok tak apa ni. Tahan pun ya kata hak hawe kiring kelek ke bini dia. Kena masuk letak le bilik bini dia. Raja pun tak ada apa lah pergi. Pergi tak le bilik bini dia. Dah. Tak le bilik bini dia tu dia dah buat lagu tu. Dah. 2 minggu sekali dah bo kata sampai tahapnya
Weh, cukup masa setahun. Dah. Duk gitu. Gunaik anak raja saat ni tu. Duk tengok anak raja saat ni tu jadi pelat. Dah. Jadi pelat. Makan nasi tak leh nak mutah gapo gitu ini. Macam-macam lah. Raja pun duk berasa sok. Kata geno anakku jadi lagu ni. Dah. Panggil anak dia mari. Dia buat kira cara buat berasa cari bomo tu pergi pesak ke apa. Tok bidai pergi tengok dah. Tipok kata anak raja saat ni tu bini Huai Malah ni perut besar. Api-api lah raja ni pun. Duk lagu mana. Duk hidup itu dengan pia oleh perut besar. Dah. Lalu tu kata biasa saat ni tu anak raja pun royak. Kata dia perut besar saat ni tu dengan Huai Malah. Raja kejut tengok dah. Kok mana boleh perut besar dengan Huai Malah pula dah. Aku tahu Huai Malah hidup pula dah. Dah. Dia pun nak tahu saat ni tu suruh tahan dia tertera dia saat ni tu. Gimbik Huai Malah di pula berkelip lagi. Besok kira bercara. Dah. Buat kelek Huai Malah pun royak lah. Dah. Menggoyak atas duit subuh jadi. Dah. Dia upah tahan dia, buat itu, buat ini. Dia royak cara dia. Dia masuk duduk dalam kecah saat ni tu. Kelek mi duduk tidur dengan bini dia. Bawa cukup minggu. Tahan pun ambil kecah gesta pula. Duduk pula ambil kecah, buat kelek pula duduk mari-mari. Perut besar. Bini dia pun royak kata sungguh. Lepas tu buat geno. Kelilingnya bilik bini dia, bini Huai saat ni tu tahan keliling. Muka raja nak janji dengan Huai Malah nak kat pala ke. Dah. Apabila lagu tu biasa cara sudah siap, raja pun mengaku. Kata, jadi sungguh. Dah. Duit subuh jadi sungguh. Boleh bayar kau tahan dia. Dah. Dengan buat masuk Huai Malah tidur dengan bini dia sampai ke bulan perut besar bulan no ada habis kita Huai Malah no ayak kata kalau lah mana-mana pun malah tapi kalau raja fikir cari jalan keluar memang ada jalan keluar bagi kita sokmo dah. Malah gua tak apa dah, jangan malah mikir habis bagi Huai Malah.